Salam Malaysia Madani. So hari ini kita berada di Stadium Perak untuk menyaksikan permainan persahabatan kabadi yang dianjurkan oleh Kelab Belia Makmur. Dan saya rasa ini adalah satu program ataupun acara yang sungguh baik untuk anak-anak muda, sebab kalau kita tengok pada sekarang, kita memang tahu yang semua anak-anak yang berumur 15-16 semua tu dalam telefon. Dan hari ini yang banyak atlet-atlet yang hadir pada hari ini untuk persahabatan adalah hampir umur 16, 15 dan 17. Dan saya rasa ini adalah satu inisiatif yang baik daripada Kelab Belia Makmur Tambun. Dan saya ucapkan tahniah dan syabas kepada saudara Syarwin sebagai presiden, dan juga kepada pengunjung-pengunjung yang lain yang mengusahakan acara pada pagi ini. Saya rasa ya betul, kabadi sebagai kabadi dan selambam semua adalah di bawah permainan kaum India. Tapi saya tengok pada hari ini ada juga daripada kaum Melayu. Tapi kaum Cina saya rasa belum lagi lah. Tapi ini kabadi ini bukan sekadar daripada kaum dia sahaja, tapi juga daripada kaum Melayu. Dan ini adalah sekarang ini bukan satu permainan yang lebih terajui kepada satu kaum, tetapi ini dah jadi satu permainan yang inklusif untuk semua kaum sekarang. So saya rasa ini tak seperti untuk satu kaum, tetapi ini adalah terbuka untuk semua. So walaupun ini adalah kalau kaum Melayu ataupun Cina, kalau mereka nak ke hadapan dalam permainan kabadi, bolehlah menghubungi sesiapa coach ke, ataupun nanti kita pun akan ada lebih banyak inisiatif daripada kerajaan, sebab Saudara Syarwin pun daripada Parlimen Tambun, dan beliau ada pegawai khas, dan beliau akan menginisiatifkan lebih banyak kaum untuk masuk ke permainan kabadi. Saya rasa ia akan menjadi lebih baik di tahun hadapan ataupun dalam sukan-sukan yang akan adakan pada masa akan datang, sebab baru-baru ni di Thailand memang kabadi dah menang pingat emas oleh 15 ahli atlet. So saya rasa mungkin pada masa akan datang ia ada lebih peluang ataupun opportunity untuk masuk ke dalam Olympics.